Jepun yang mampu milik lagi sekali guys. Hari ni Wan Cina nak juga sambung lagi. Jangan marah guys. Okey, sambung lagi untuk unboxing Dream Jepun. Kali ni mampu milik lagi sekali untuk Gremlites 57CR untuk PCD 114. So kita buka kotak dulu, tengok rupa rim ni macam mana guys. Okay guys, so inilah rupa rimnya Gremlites 57CR. Hari itu Wan Cina baru unboxing satu set untuk PCD 112. Memang sama rupa dia. Korang jangan marah lah, Wan Cina nak juga buka kotak lagi sekali untuk korang sebab bagi nampak rupa rim ni yang cantik. Okay, so 5 spoke yang sangat simple, warna hitam kilat, memang sangat kilat hitam dia. Okay, 5 spoke yang simple ni, dia bukan sahaja sangat simple dan juga dia belanja kaliper. Nampak kosong dia berapa banyak, pasang big brake kit tu memang sangat belanja. Anti slip dia pun ada. Okey, nampak surat beranak semua ada. Okey, kualiti memang finishing semua sangat cantik. So kita bagi tengok rupa berat rim ni berapa dulu guys. Okey, tengok timbang berat dia berapa? 9.1 kilo. Okey, dia macam berat sikit kerana dia bukan kualiti forge, tetapi untuk rim 18 sama juga sudah ringan. Okey, so itu saja untuk video kali ni. Kita nak bagi nampak sikit rupa rim ni macam mana. Banyak kereta yang boleh dipasang sebab PCD 114.3. Okey, so itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen ke bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.